Tayar Ipin pancit nampaknya. Snow ah. Hah? Depan tu gunung tu. Oh iyalah, ada snow ah. Betul lah, depan tu dah nampak snow ah. Oh, dah ada snow cap mountain, bye. Ui, sejuk. Oh, ini first time sepanjang aku berbasikal dari Tanjung Piai, aku jumpa snow cap mountain dari jauh. First time, Bin. Dah berapa ribu kilometer aku jalan, ini baru first sight. Wah. Morning. Kita nak keluar. Hello, ni hao. Good morning. Kita orang dah nak keluar daripada hotel ni. Aku tak tahu nama hotel ni. Oh, kunci kita nak pulang. Gila tinggal. Okey,谢谢. Ui, sejuk pagi ni, semua kita orang berdua pakai jaket dah. Jom, hari ni kita ke Lijiang. Okey. Kita nak makan besar. Ya. Makan besar kat Lijiang. So, semalam kita tidur kat sini. Best tidur. Ada heater. And alright. Jom, let's go. Aduh, aku punya basikal ni dah asyik keluar daripada puli ni. Aku punya rantai ni asyik keluar daripada puli ni. Aku tak tahu kenapa. Okey. Dah okey. Aduh, tengok kotor tangan. Semalam pun sama. Good morning. Wah, sejuk pagi ni. Berair-air hidung aku. Nampak pagi-pagi dekat kampung ni, matahari baru naik kat belakang bukit tu. Tak adalah baru naik sebab sekarang dah pukul 8 suku lebih kurang. So, kita mulakan perjalanan. Pagi ni sejuk baik. Aku tak tahu berapa Celsius ni. Aduh. Ada snow ah. Ha? Depan tu gunung tu. Ada snow dah. Mana? Aku tak nampak pun. Ada sikit lah. Depan sikit. Oh, kita pelan-pelan dari depan. Ui, sejuk. Sejuk. Macam tak ada pun orang kampung keluar pagi-pagi. Semuanya tidur lagi, sejuk kot. Aku pagi-pagi macam ni, pukul 8 pagi. Ui, lawa rumah ni. Traditional house. Aku biasa pagi-pagi macam ni, pukul 8 pagi aku ada rutin. Rutin aku ialah join online training dekat aku punya agensi Alhamdra. Aku kan kerja sebagai takaful advisor. Jadi tiap-tiap pagi kita orang ada meeting macam ni lah, online meeting. Dan aku dengar dekat aku punya earphone ni. Aku sejuk sangat. Aku rasa below zero Mungkin 5 Celsius kot feeling temperature pagi ni. Dan bila sejuk macam ni kita seput. Pagi-pagi dah ada orang repair jalan dah sebenarnya. Aku tak pernah jumpa lagi orang repair jalan kat sini. Ni first time dia buat jalan. Jalan dia memang best. Aku tak pernah jumpa lubang lagi sebenarnya. Tengok dia buat jalan.
Ramai, lebih kurang macam kita kat Malaysia style dia buat. Jalan raya kat sini okey, macam kat Malaysia. Tak sama macam dekat Laos. Laos jalan dia kasar, dia punya jenis tar dia beza sikit. Sini jalan dia tar dia lebih kurang sama macam Malaysia. Halus dan selesa lah. Kelip matahari pagi ni beautiful. Ada makcik ni nak pergi kebun. Betul lah, depan tu dah nampak snow lah. Dah ada snow cap mountain bye. Yeah. Cantik. Ini first time sepanjang aku berbasikal dari Tanjung Piai, aku jumpa snow cap mountain dari jauh. First time Ben. Dah berapa ribu kilometer aku jalan, ini baru first sight. Dan of course mesti kita akan tiba tempat yang kita akan berkayuh dengan ada snow. Wah. Jangan gembira sangat, sejuk baik. Kono-kono macam ni, sampai sebenarnya sejuk. Kono-kono ketawa. Pagi-pagi tak ada orang Bagus lah. Tapi semalam pun aku jalan. Banyak lori lah. Lori banyak. Lori banyak. Tapi ada tempat aku lalu macam tak ada orang tak. Semalam Ipin sampai pukul Ben? Pukul 5. Masa tu dia kata dah headwind, jadi dia struggle sikit lah. Aku semalam selesa jalan. Orang yang boleh kerja, aku selesa lah jalan, memang enjoy gila. Aku pun tak rushing. Ipin dia rushing sikit sebab nak kerja aku. Jadi dia macam ni kan, macam ni pagi ni kan, dia tak ada rasa angin tau. Tak ada rasa angin langsung. Malam angin gila. So apa nama, Ipin pun semalam dia mentally down. Basikal dia 2 kali rosak. Lepas pancit 2 kali. Lepas tu dia punya pannier pula rosak, termasuk dalam rim. So memang dia bengang gila. Datang buka aku menyumpah-nyumpah. Itulah part and parcel of the adventure. Tu lah kata pro sangat. Alhamdulillah aku sendiri sepanjang perjalanan aku tak ada masalah sangat dengan basikal. Aku janganlah jadi. Walaupun semalam ada masalah sikit juga basikal aku. Dia punya rantai dia punya gear, dia selalu terkeluar daripada dia punya puli. Tapi tak apa lah, still ok. Aku dah masukkan balik, dia ok. Lawa je kita ni, lawa. Dan aku perasan macam aku cakap, kat sini tak jumpa orang miskin. Tengok rumah dia, kerja kebun tapi rumah besar-besar bhai. Tengok. Aku rasa komunisme berjaya. Komunis apa? Dia punya sosialis, dia punya sistem sosialis dekat sini memang berjaya. Apa namanya, membentuk negara dia lah. Ya betul Cok. Perasan tak? Daripada hari kita datang sampai sekarang, kita tak jumpa orang minta sedekah lagi. Betul, tak jumpa orang minta. Even dekat town kan, dekat town tak jumpa orang minta sedekah. Tak jumpa sampah, tak jumpa anjing, tak jumpa rumah yang nampak daif miskin. Best lah. Jadi tak nampak macam setinggan pun tak nampak. Jadi sebenarnya ada kat China, cuma mungkin tempat bandar-bandar ke mana ke lah, sini tak ada lah. Itu aku selalu borak dengan Ipin tentang sistem negara ni yang dari dulu kita dia adalah satu negara komunis, tapi sekarang dia dah tak declare, dia ubah sistem dia kepada sosialis. Macam kita demokratik kan, Malaysia demokrasi, kat sini sosialis. Dan mungkin sistem tu berjaya lah, dengan rakyat dia yang nampak tak dapat miskin sangat. Tapi tak boleh kata berjaya juga, sebab ada je yang miskin. Tak mungkin semuanya okey kan. Dan tak boleh cakap juga sistem demokrasi kat Malaysia ni gagal. Tak boleh cakap macam itu. Sebab semua ada pro and cons lah. Sosialis dan demokrasi masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing lah, kan. Hey, downhill best gila. Kita akan climbing hari ni. For sure kita akan climbing gila-gila.
untuk sampai Lijiang. Kita dah tengok dia punya jalan. Kita kena naik almost 800 meter daripada semalam. Kalau daripada semalam 800 meter kita punya elevation. Tak tinggi sangat, tapi dengan basikal macam ini penat lah kan. Woo. Cantik bye. Oh, alhamdulillah. Ayo downhill. Woo. Ini dia kita punya jalan downhill. Dia tak steep sangat dia punya downhill. So kita punya speed maybe dalam 40, lebih kurang 30 lebih. Still boleh pegang kamera, still boleh pegang tangan sebelah. Oh, cantik. Subhanallah. Semalam aku cakap, setiap kali aku banyak kali sebut cantik-cantik, beautiful macam-macam, tapi aku lupa sebut subhanallah. Subhanallah. Cantik bila kita nampak satu nikmat Allah. Kita nampak satu sesuatu benda yang cantik, kita sebut subhanallah. Tapi bila kita zahirkan kesyukuran kita sebut alhamdulillah dengan apa rezeki yang kita dapat. Dan apabila kita takjub dengan satu perkara, kita boleh sebut Allahu Akbar. Masya Allah. Ui, sejuk lah. Oh, hutan-hutan lah. Semalam aku berhenti kat situ sebab aku nampak hutan-hutan, Ben. Rupanya downhill lah, Ben. Aku takut kau jauh sangat kan. Menengok pokok pines. Cantik. Tadi sebenarnya kita dah rest betul-betul. Aku sampai awal semalam, sebelum pukul 3 lebih kurang. Aku dah rehat dekat aku je bilik. Dipit sampai pukul 5 lebih. Hari ni fresh, kita sangat-sangat fresh, bersemangat. Makan pun banyak malam tadi. Makan nasi goreng. Tadi pagi sarapan roti. Dan hari ni insyaAllah ada tenaga untuk sampai ke Lijiang. Dan walaupun sejuk macam ni, insyaAllah okey. Pastikan semua dah okey, tak ada masalah. Kita bila dia redup macam tadi, sejuk sangat lah. Macam ni ada matahari tiup okey sikit. Matahari best. Ada matahari pun sedap. Problem dia bila kita sejuk, heart rate kita laju tau. Jadi kita semput. Heart rate kita dah cuba nak panaskan badan kan. Kau lagi pakai seluar pendek, aku pakai seluar panjang. Pro pun. Kau tengok apa jadi kat dia semalam. Allah Akbar. Dia jual apa tu? Pau jual pau. Agaknya lah. Nampak kebun dia. Pagi-pagi dia orang baru masuk kerja. Sekarang pukul 8.30. Masa kita sama macam Malaysia, 8.30. Dan nampak kebun dia yang kat sini, dia nampak semua baru nak tanam, baru plough. Batas dia buat cantik lah, macam ombak.
Semua dia buat batas yang cantik. Semput lah guys nak bercakap. Aku kayuh lah dulu. Dia betul-betul cantik guys. Dengan gunung kat belakang ni. Dengan gunung yang sebelakang sana pula. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Oi, cantik sangat dah. Cantik gila bay. Aku terpaksa berhenti sebab nak ambil gambar ni. Bukan berhenti, aku siap patah balik. Aku tadi kat situ aku patah balik sebab nak ambil gambar je. Dan aku nak pergi kat situ balik. Lawa gila. Masya Allah. Subhanallah. Kau tengok cantik. Belakangan ni ada sayur apa aku tak tahu. Bukan rumput ni, ni sayur ni. Kau tengok. Cantiknya. Alright, so ni kita punya. Kita dah nak sampai simpang dia. Simpang ke, kalau kita terus kita ke Shangri-La. Kalau belok kanan, tak, ni G0613 ni. Ini highway Pin. Nak ambil gambar? Ni highway. Ni kalau kita nak masuk highway, masuk sini. Alright. Cantik-cantik. 53 bukan. Yalah, kita kena masuk belok kanan. Memang nak kena belok kanan nanti. Okay, map kita dekat depan ni kita akan belok kanan dan kita start climbing ke Lijiang. Alright. Dah tak ada guna lain kan? Kalau kau tak ambil ni. Betul. Kan? Belok kanan. 353. Lepas tu climbing. Kalau ikutkan tu berapa kilo lagi? 37 tu Lijiang. Tapi aku nak climbing ni mungkin half. 15 turun all the way. Kau punya harapan 15 kilo, lepas tu 15 turun. Harapan tinggi tu kan. Tapi Lijiang tu tinggi. Lijiang pun almost 3000 meter dia punya town. Mari. Yeah. Alright guys. Aku dah terkencing. Kita bergembira sebelum kita terseksa. Okey, kejap lagi kita kena berhenti buka. Ada orang buka sampah rupanya. Patut bersih kan. Jalan macam ini punya sunyi kampung pun ada pokok sampah. Dahsyatlah cerita. So apa nama, kejap lagi maybe bila dah climbing kita akan panas. Kita kena buka jaket lah. Okay, ingat. Aku rasa better aku tunjuk view depan je supaya korang boleh tengok. Nampak Snow Cap Mountain. Ini adalah first Snow Cap Mountain yang aku nampak sejak daripada aku punya perjalanan daripada Tanjung Piai. And betul, lagi 500 meter kita kena belok kanan tu Lijiang. Kalau kita terus, kita ke Shangri-La. InsyaAllah nanti kita lepas rehat dekat Lijiang beberapa hari nanti, kita akan patah balik ke simpang ni untuk teruskan perjalanan kita ke Shangri-La insyaAllah. So aku agak suspend untuk tengok climbing ni sebab nanti aku kena patah balik. Aku dah climb, nanti kena patah balik. Mampus. Okay, kita turn right. Aku rasa aku pernah lalu sini ke Pin? Aku itu hari sini ada jual oren. Masa aku pergi Habashan itu hari aku lalu sini. Memang lalu sini. Aku ingat lagi situ aku berhenti beli oren. Kejut aku. Okey, betul-betul. So kalau nak dekat pergi Lijiang, lepas ni ada belok kiri masuk highway. Itu hari aku masuk highway masa balik. Tapi masa pergi lalu straight lah. Last year, okay guys. Last year sebenarnya aku ada datang sini untuk naik gunung. Gunung Habashan ataupun Habazushan. Dekat Haba Village, tak jauh dari sini. Dari sini kalau naik kereta lebih kurang 3 jam dari simpang ni. Dari Lijiang lebih kurang 4 jam kita orang naik kereta hari tu. Last year lah, bulan 5 tak salah aku. And
Okay, dan hari ni rupanya aku lalu sini balik dekat tempat ni. Aku baru perasan simpang yang sama. And aku ingat lagi jalan nak ke sana memang bukit-bukit dah. So perjalanan sama kita akan lalu nanti waktu kita nak ke Shangri-La. Aku rasa better aku buka jaket dulu sebab lepas ni dah climbing, so mesti panas. Dia tak bukan panas, maksudnya kita dah berpeluh lah. Sekarang pun aku dah, bila tak ada angin aku okey lah sikit. Oh, sebelum tu aku nak share jaket aku pakai ni. Ini brand dia La Sportiva. Korang boleh dapatkan jaket ni dekat Kozone 3 Damansara. Dan aku sekarang ni serve as La Sportiva punya ambassador. So kalau korang nak beli dapat diskaun guna promo code aku Kicok. Pergi dekat 3 Damansara dapat diskaun sikit lah. So macam baju ni pun boleh dapat diskaun guna promo code. Kalau tahun ni 2025 guna promo code Kicok 2025. Tapi kalau korang tengok video ni tahun depan 2026, tak sure lah. Boleh je lah nanti korang komen tanya apakah promo code terbaru. Tak sure lah aku still serve as ambassador ataupun tak pada tahun depan. Tapi InsyaAllah lah korang boleh dapat diskaun lah, insyaAllah. So boleh dapat juga diskaun kalau beli barang C2 Summit, kalau korang pergi dekat Kozone. So sekarang ni aku banyak guna barang C2 Summit. Korang boleh dapat diskaun kalau pergi dekat Kozone. Alright, aku dah ready untuk climbing, untuk ke Lijiang. Kena lori ni pun merangkak naik bukit ni. Ya Allah. Bismillah. Tinggi baik bukit ni. Aku ingat lagi dulu aku naik kereta. Masya Allah. Nampak Ipin tengah merangkak kat depan tu. Kalau Ipin merangkak, aku lagilah berenang aku se. Basikal dia ringan baik. Lawa pokok ni dia ada buah dia. Ni ada rata sikit aku boleh bercakap lah. Basikal Ipin sama je macam aku, commodity steel, tapi dia fork depan dia carbon. Dan dia punya basikal dia lah gravel bike. Aku pun gravel bike juga, tapi memang basikal dia lebih ringan lah. Dan barang dia pun sikit. Dia punya barang belas-belas kilo je. Aku dalam 20 kilo. Okay, kita start naik bukit balik. Kita merangkak. Ya Allah, kita tengok. Aku try bercakap sambil mendaki sejauh mana aku tahan. Tapi alhamdulillah lah, basikal ni jauh beza daripada basikal yang aku gunakan masa dekat China yang sebelum ni. Basikal tu memang aku struggle. Dan basikal yang aku gunakan sekarang ni, kaset dia, gear dia lebih banyak, 12 speed gear. Dan kaset dia paling besar saiz 50 gigi. So sebenarnya aku tak pernah guna lagi sampai paling atas 50. Masa kat Afrika hari tu, kita tengok kat sini, kita terpaksa guna ataupun tak. Mesti guna lah. Dia punya bukit tak ingat. Macam ni baru ada lagi 5 gigi. Nampak Ipin atas tu. Aku boleh bercakap lagi ni. Boleh mendaki sambil ambil video. Saja nak test boleh ke tak. Sebab badan aku masih fresh. Bagus juga tidur tempat semalam tu. Jadi kita mendaki hari ni, badan kita fresh, bertenaga. Lepas makan banyak semalam tadi dan sarapan tadi. Tak apalah. Aku letaklah kamera. Korang boring kot tengok
Dia tak ada apa-apa kat depan ni. Tu dia Ipin sedang mengattack. Alih. Dia sedang mengattack bukit ini. Pulau awak kita tu. Come on Ipin. Beautiful. Dia punya background dia memang cantik. Okay. Attack Ipin. Ya. Attack kicok podacok. Tadish podacok. Oh, sini cantik. Kat kiri ada tembok batu, ada bunga-bunga warna purple. Dan dia bukit ni dia belah sebenarnya bagi jalan kat sini. Bismillah. Tengok lori kat belakang ni merangkak naik bukit ni. Bismillah. Kena jaga juga, hati-hati. Okey, alhamdulillah lepas. Berjaya attack Ipin. Attack geli-geli. Lepas tu menyesal. Adik aku naik tinggi gila. Masya Allah. Ipin attack balik. Tapi lagi geli. Ipin attack aku umpama seorang bapuk nak mengattack. Dia punya attack aku boleh follow. Itulah dia attack bapuk nama dia. Aduh ya Allah.